Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So hari ni aku nak menuju ke Monkey Splash Zone. Itulah lebih kurang tu lah. So ni aku bawa sikit lah baju seluar, baju mandi, seluar mandi, standby. Ni baju seluar untuk tukar lepas mandi tadi. Nanti ni seluar mandi lah. So right, jom kita bergerak ke sana. Jom, aku nak letak dalam beg dulu. Alright, let's go. Settle. Kita akan bawa SJ cam ni sekejap lagi. Tak sini lah. Okay, jom. Still driving to Monkey Splash. Sim right. Dia lalu sana ni. Betul lah. Ke SKBE ke? No. Recenter. No. Kau puncung. No. Okey geng, aku lebih kurang dalam 4 km lagi daripada tempat tu. Dia kawasan dia dah berbukit tau. Dia dah berbukit-bukit sikit. Nampak? Dia macam masuk ke pendalaman sikit lah. Nampak? Masuk ke pendalaman sikit. Pendalaman sikit. Ingatkan dia macam belah-belah bandar punya, dia belah dalam sikit. Kenapa dia tu? Dia masuk belah dalam sikit lah. Lebih kurang 4 km lah ke dalam. Lepas tu dia ada berbukit-bukit sikit lah. Berbukit-bukit sikit. Lori depan. Jalan Bukit Enggang. Liku-liku jugalah jalan masuknya. Jom. Dah sampai. Kita sudah sampai. Drop off. Ya. Jom, okey. Jom. Sini, adik, sini. Tu. Okey, masuk sini. Okay, cepat. Now we enter the Monkey Splash Zone. Jom. Which number do you want? Number 2. Number 2. Tu nombor 3. Masuk dia. Sini. Nak masuk dalam. Dia harga hari public holiday dengan ni lainnya? Sama je? Ni package apa ni? Yang package ni apa? Dia package lah. Dia apa kelebihan dia? Murah lah. Oh. Package. Baik ambil package lah. Tapi ni kena bayar ke?
Banyak eh? Baik ya. Tu, makanan tak boleh masuk. Oh, ya ke? Tak boleh letak dalam kereta. Dia dah check kan? Kita boleh masuk ke kanak-kanak? Ada? Nombor bilik? Okey geng, dekat sini makanan daripada luar kita tak boleh bawa masuk. Hanya yang boleh bawa masuk botol air budak boleh masuk. So yang kecil-kecil macam coklat tu boleh lah, tapi macam air kotak, cekedi-cekedi tu tak boleh lah. So ni aku kena letak barang dalam kereta lah, sebab dah tak boleh bawa masuk kan. So kita kena tinggal juga lah kat dalam kereta. Ha? Original glass? Plastik. Oh, plastik. Ini boleh. Ni boleh. Original plastik ni air harus tak boleh. Ini tak, botol ni tak boleh. Ni. Tak boleh. Kursi mat sini nanti balik ambil boleh. Ini yang semua sudah habis kalau mari sini ambil lagi boleh masuk. Saya letak situ lah. Ya. Ini semua. Okey. Kalau ini aku tahu. Ya, kat Aidan. Now you have to take it. Now you have to keep a ticket. Huh? Okay. Yang angkat air tak situ. Air. Jom. Ini semua tak boleh. Alright. Kita masuk dulu. Kalau nak beli, nak tinggal apa-apa kat sini boleh beli. Kampung ke apa ke, ke sini kan. Jom adik. Wow. Semua ada situ kan. Baju mandi semua ada situ. Oh, sini ada tempat makan. So nanti kita nak makan kat sini lah. Charging room. Okey, ni aku beli loker. Satu loker RM25. So, kalau korang tak nak letak kat loker, boleh letak bawa masuk beg kat dalam lah. Ni aku tadi mula-mula sampai aku tak tahu. Aku ingatkan tak boleh bawa masuk beg. Bila aku masuk dalam, aku tengok ramai je orang yang masuk beg. Tapi benda dah beli kan.
Tapi okey lah, nak mandi tu kita tak risaulah barang dalam loker kan. Alright. Mana dia? Kita tengok kat dia. Wow. Baik. Ya. Ayah tadi best kan? It's okay. Naik dan. Naik. Kamu letak. Okey. Tunggu dulu. Mana mama? Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Ha? Ya. Sorry. Jom. Mana mama? Ha? Mana mama? Tempat dia agak luas geng. Memang luas lah. So kalau korang nak main tu, kata boleh kata sampai puas hati lah. Budak-budak pun main sampai penat. Biar dia main sampai penat. Sebab tempat dia luas. Memang kata tak berebut sebab tempat dia memang betul-betul luas. Memang puas hati lah bagi aku lah. Luas lagi dia. Satu tempat dia bertutup memang okey lah. Hujan ke panas ke semua boleh main, tak ada masalah. Ni dia Aidan tadi. Kalau kita pergi tempat lain panas memang tak selesa lah. Dia redup memang sangat-sangat selesa kan. Mana mama? Ha? Aidan, sana Aidan, best kan? Sana tu Aidan. Aidan tu sana tu. Lonsok tu. Pergi naik sana Aidan, pergi naik sana. Saya tunggu sini. Okey, dekat sini kita tidak dibenarkan bawa action camera atau phone untuk rakam semasa bermain sliding longsor ni lah. Tidak dibenarkan. So aku terpaksalah offkan kamera masa naik sliding tu. Sebab dia tak kasih lah kawasan-kawasan ni. Hanya boleh rakam daripada bawah saja. Daripada masa kita nak longsor tak boleh.
boleh naik bang? Dewasa boleh naik? Dewasa boleh naik ke? Boleh naik ke dewasa? Boleh. Yang ni tak boleh bang? Oh tak boleh? Ini abang okey. Syok ni. Jom, Aidan. Aidan, jom. Sana, sana. Aidan nak keluar tu. Yang ini terpaksa pelampung RM10 sampai petang. Tapi dompet kat dalam tak ada pula. Saya nak bawa. You need to rent some pelampung. But no money here. Yeah. Money here. Ini banyak yang tempat buat pelampung. Luas gila. Orang boleh pilih tempat-tempat mana yang kita nak pergi kan. Besar dan luas. Tapi tempat pelampung yang naik gelonsor sana tu, yang tu kena bayar RM10.
Kat sini. Ha. Okey. Okey, naik, naik. Dan. Ha. Naik. Naik, naik. Tapi sini dalam sikit, adik. Sini dalam sikit. Okey. Adik boleh naik atas tu. Lampu. Dan. You can stay here, adik. You can stay here. Yes. Okay. Pegang ni, pegang sini. Pegang sini. Pegang sini, pegang sini. Sini, sini. Ha. Okey. Pegang sini. Pegang sini. Abang with you, abang with you. Abang naik dong. Ni. Boleh naik, boleh naik. Dewasa boleh naik, naik. Naik ya. Pegang situ, pegang situ. Tolak dia. Di sini ada kolam. Macam laut tadi buat. Oh. Luas dia, memang luas. Seluas-luasnya. Mainlah sampai pukul nak main. Ni sekarang dah pukul... Tak pukul 1 lah. Ada nak popcorn. Nampak. Ah, popcorn. Yang boleh lah makan. Sedap tak kan? Sedap.
Splash Zone. Sini ada ombak kan, tapi dia tutup. Dia tutup kejap. Jaga dia balik kot. Jaga dia balik. Sewa pelampung RM10. Tempat mainan dia memang luas gila lah. Mainlah sampai kecut. Lepas tu dia bertutup. Panas pun tak kena. Nampak kat luar tu panas tu. Okay, dah selesai makan. So kita sambung mandi balik lah. Jom kita sambung mandi balik. Tak sempat adik ni. Tak sempat. Oh, nak kencing ke cucu? Jom. Jom. Sekarang dah pukul 4. Dah berjam juga lah kita orang main kat sini. Aidan tak puas lagi tu. Nampak tu hujung. Aidan tak puas lagi tu. Ini berbaloi kan, korang pergi pagi sampai ke petang kan. Dia pukul 5 ni. Memang puas hati lah. Tempat dia pun luas. Cuma bab makan je lah. Makan dia tak banyak pilihan. Ada apa yang ada je lah. Boleh lah kata buat apa, alas-alas. Nasi lemak. Nasi lemak, ada pizza, ada apa lagi ada nasi lemak ayam merah, ada lah. Tapi tak banyak pilihan. Air panas-panas tak ada. Semua air sejuk je. Boleh lah. Tu Aidan. Cah juga dia boleh. Nampak raya macam dah gelas ni kan. Pun dah tak larat dah ni. Dah lenguh dah. Cik Aidan macam tak puas lagi tu. Kat atas tu. Ada yang kat atas. Sewa pelampung RM10.
Sekarang ni pukul 4 kan. Kalau dekat tempat lain tak boleh nak mandi ni. Panas-panas. Tapi kat sini boleh mandi. Sebab dia apa, ada bomba-bomba. Aidan tak puas lagi tu. Aidan tak puas lagi. Aidan tak puas lagi. Lagi dia main puas-puas. Dia sampai dia tak nak. Yang atas ni bang. Atas ni naik pelampung. Mainlah sampai muntah. Dia tak larat nak main ni. Kerana pelampung tu yang paling tinggi lah. Okey lah, dia budak-budak pun boleh naik sebab dia bagi aku tak terlalu tinggi. Sesuai lah untuk budak. Mana Aidan? Ada Aidan. Tu. Pecah lah gambar dia. Gambar dia tak pecah. Dia try 4K tengok, 4K. 4K ni tak boleh zoom . Tak puas lagi tu. Dia tak puas lagi. Lagi dia puas. Sekarang dah pukul 4 lebih kan. 4 lebih. Aidan tak puas lagi tu. Dia tak puas lagi. Sana pun best juga tu. Aidan.
Aidan. Aidan okay? Not enough, Aidan. Not enough. Not enough. No, what? Not enough play. Dah sampai dah tak ada orang dah Aidan sama dia. Puas lagi Aidan. Dia tak puas lagi. Jom. Dan jom. Ini dah dekat-dekat pukul 5. 4.40. Orang dah mula berkurangan. Orang dah nak balik ikut. Tadi penuh ni. Orang dah kurang. Siapa yang masih larat lagi boleh lah. Aku dah tak larat dah. Macam mana? Mana mama? Jom Aidan. Sana balik dah ni. Keluar dah. Orang dah tak ramai dah. Tak ramai pun nampak ramai kan. Tadi lagi ramai. Ni ada go-kart. Nampak tu. Mana mama? Hah? Mana mama? Jom ke sana. Mama. Mana mama? Orang dah kat luar. Dah habis seharian kat sini. Ha? Tak ada apa. Babu tu tinggi sangat kan? Dia terjatuh kan? Jatuh lah dia. So dia termakan bubble tu dah trauma dah. Tak nak dah. Aduh. Si Aidan memang main betul-betul main je. Sampai dia berapa kali dia ulang. Aidan puas hati main. Betul-betul dia repeat sliding tu berapa kali. Okay gang, video sampai sini saja. Jom kita balik. Tempat dia kawasan dalam sikit lah, bukit-bukit nampak. Tapi memang okey lah, memang best lah tempat dia bagi aku. Ayah, how can I take you with? Look. Oh, nanti kita remove ke? Okay. Jom, okay gang, video sampai situ aja. Alright, bye. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.